Okey, hari ni Abu nak tunjuk cara-cara buat mi goreng untuk 60 orang makan. Ha mari. Okey, untuk mula-mula sekali untuk mi goreng 60 orang makan, mula-mula sekali kita masuk ke bahan-bahan blend ni. Abu blend. Abu blend ni lebih kurang 3 labu bawang putih dan juga bawang merah dah. Bawang merah ni agak-agak dalam banyak ni ya. Resipi ni Abu memang agak-agak saja. Okey. Kita masukkan bawang putih dan bawang merah di blend, kita kacau sekejap. Lepas tu kita masuk ke cili kisar. Cili kisar ni Abu masuk dalam 1 senduk. Ni 1 senduk ni saya senduk Abu bakar ni saya lapar dia. Jadi kita tumis sehingga dia bawang ni masuk Okey, apabila bawang ni sudah masuk, ni kita tumis sehingga dia masuk gini, lepas tu dia ada aroma bau wangi tu. Seterusnya kita masuk ke lauk dia. Abu hari ni Abu guna fish cake. Fish cake, lepas tu Abu guna lauk sotong dengan udang dah. Ni anggaran tak tahulah berapa kilo, ada orang bui dek. Jadi lauk ni terpulang lah saya awak nak buat lauk ke apa. Kemudian kita perasa dia dengan sos tirai. Sos tirai ni Abu bubuh dalam 3 senduk untuk 15 buku. Okey, 1 2 3 dah. 3 senduk sos tirai. Okey, lepas tu Abu masuk ke sos cili. Sos cili pun Abu bubuh 3 senduk juga. Sama suka dengan sos tiram dah. 2 3 senduk Okey. Okey, kemudian Abu bubuh kicap pekat dah. Kicap pekat ni kita main agak-agak ya. Agak-agak saja. Lepas tu kita masukkan kicap masin ataupun kicap sotong agak-agak ya. Ni resipi agak-agak dah. Saya awak tengok saya awak agak-agak saja. Kemudian Abu masuk ke 2 sudu garam, 2 sudu besar garam dah. Mi ni kalau saya awak nak goreng, awak kena beringat sikit sebab mi ni dalam mi ni dia dah masin tu. Lepas tu Abu masuk ke 3 sudu besar gula. Okey, gula. Lepas tu Abu masuk serbuk perasa 2 sudu Bismillah. Okey, kemudian kita masuk ke sedikit air. Air ni agak-agak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dalam Abu bubuh dalam separuh jat dulu. Okey, kemudian Abu bubuh 11 biji telur Bismillahirrahmanirrahim. Okey, telur ni kita kacau slow-slow dah. Jangan kacau kuat sangat, takut dia terlalu hancur, tak sedap juga. Saya awak tengok dia sudah mendidih gini ni. Telur pun masuk dah tu. Lepas tu kita pun masukkan mi. Mi ni Abu bubuh sebanyak 15 paket dah. Mi cak sapai ni Abu bubuh 15 paket. Boleh makan untuk 60 orang lah anggaran. Okey, kita kacau. Kita sebatu. Abu tengok color dia tidak terang lagi. Jadi kita masuk tambah lagi kicap pekat ni. Kita nak bagi color dia terang sikit. Kita kacau bagi sesuatu. Okey, kemudian last kali apabila mi tu dah hampir-hampir nak masuk tu, kita masukkan sayur. Untuk kali ni Abu pakai toge, kucai dan juga cili merah ni. Bismillah. Okey, kemudian kita kacau dia. Oh, sedap ni. Ada toge, ada kucai. Siapa-siapa yang tidak makan kucai tu memang rugi ya. Sebab dalam kucai ni banyak khasiat dia. Okey. Okey, hop tengok. Buah katuk tak lala, katuk-katuk tak sedap. Buah katuk tak lala apa itu. Okey, kacau. Bagi sebatu.
Okey. Nampaknya mi goreng kita, mi goreng untuk 60 orang makan siap.